Atuk beli semua. Aku gurau je. Itu orang sayang Sepi tu. Kan Upin? Ipin? Betul. Wah, Ehsan. Tingginya rumah ni. Bertingkat-tingkat. Ya, cikgu. Inilah kondominium saya. Kita orang... Belum. Kena tengok arah. Arah apa? Arah angin dulu. Tapi sekali Atuk rosak, terus tak dipedulikan. Tuan Atuk beli jam baru. Atuk pula dijual pada kedai barangan terpakai. Kesian tu. Tak ke? Pembelajaran melalui perbuatan senang untuk budak-budak ingat bila mengalaminya sendiri. Idea ni bagus. Boleh ke buat di Expo Tenaga? Hebatlah orang Lidi ni. Rajin. Orang Lidi, aku haus. Tolong ambilkan air. Aku pernah. Fikir balik. Selalunya bulan puasa korang buat apa selain beribadah? Selalunya kita orang tolong akak dengan upah kemas rumah. Lepas tu tolong atuk cari bulu untuk buat lemang dan daun kelapa. Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunat tarawih rak'ataini makmuman. Tak apa, akak duduk sini. Tunggu. Okey. Uncle Mutu, kita orang dah sampai. Datang nak tolong. Oh, banyak terima kasih. Tolong kerja, bukan tolong makan. Korang tengok. Adik-adik, boleh? Apa? Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan. Hello.